lu buat you. Buat lah betul mami. Dia kan video jadian tadi. Sampai saya ngajar. Viral lah. Merah lah. Yang dah urung balik-balik betul udah dah terbiar kan. Kami dah dia ulang dia ni. Buang aku. Yo kawasan Lamintang. Kawasan Bayutu Dah, tenang terus. Halo guys. Nak musuh. Halo guys. Temu lagi bersama aku. Kamu rame-rame je kena je kebun kurma. Ni orang mengaji. Hai, kibang. Ibang. Kamu aja dah baca. Ngai tu di leuri. Nya pemandangan ji ke nya kalau ndro kebun kurma tadi kat ndro. Kurma Aceh. Ini dia mana bohnya. Dulu dah lama kan pakai TikTok. Gampang aja. Ada rumah ikutnya lah tu. Pak Masjid Nabawi. Kadru kawasan masjid. Pak kebun itu Barbate Perdana. Kadru kawasan kebun kurma. Inilah kebun kurma. Kebun kurma terbesar di Indonesia. Bangga? Di Indonesia lah? Ke sana mana ini Indonesia kan? Di dunia yang ada. Di dunia terbesar. Di Indonesia dulu. Ya, tak ada ni. Aja. Alah, punya rumah ni. Tak salah punya kan dia besar. Ya, yang dah kamu masuki kawasan kebun kurma. Kalau yang kau ni, buah kurma le je ambil le lubah aja ya. Yang tak ke dia ucai kena biwek. Naik ramai rendah. Prong bola. Ya kalau wadah. Aku tidak. Kayak itu. Dah jam. Anda aku berfaham naik. Kayak balak dan ni ya. Ada awak tiga. Kok jahit. Kau dah orang Jumaat kok jahit orang jak bailah apa kepegah ya. Kajah orang nyuh orang nyanda ya. Kok jangan tapi han agak ke rumah di belakang kau kumpul buat Agak ada nak aku banyak mui. Apre dan Agak ramai ke dengan apa ni guna apa. dah bandit. Ya. Bismillah. Akhirnya. Hai guys. Ya, katruk ba lokasi tak trend ni le. Dan yo kalian uyuk. Duduk ke sini lah bela yo kalau pula metok. Ya tu ah. Kan tu ah kalau betul. Bismillah.